Ramai orang selalu cakap pasal piramid dekat Mesir tu. Rupanya dekat Indonesia pun ada piramid yang tua macam dekat Mesir. Aku pun baru tahu benda ni. Nama dia Gunung Padang dekat Jawa Barat. Daripada luar nampak macam bukit biasa je. Tapi ada yang kata bukit ni sebenarnya adalah struktur buatan manusia yang dah tertimbus tanah. Aku bukan pakar sejarah, ni pun aku baru baca sikit-sikit. Yang aku faham setakat ni, dalam Gunung Padang tu ada lapisan batu-batu besar yang disusun. Maknanya dia bukan terjadi secara semula jadi. Yang buat aku rasa pelik, ada penyelidik kata usia tapak ni mungkin jauh lebih tua daripada piramid Mesir. Yang ni memang aku tak berani cakap betul ke tak, sebab ada juga yang bantah. Yang buat dunia terkejut lagi, ada penyelidik yang mendakwa usia Gunung Padang ni boleh mencecah hingga 27,000 tahun. Maksudnya struktur ni mungkin wujud 20,000 tahun sebelum zaman kita sekarang. Sedangkan piramid Giza di Mesir tu baru berusia sekitar 4,500 tahun sebelum Masihi ikut pendapat kebanyakan arkeologi. Jadi aku nak tanya korang, apa sebenarnya cerita Gunung Padang ni? Ada tak kajian yang betul-betul kukuh ataupun mana-mana sumber yang aku patut tengok? Kalau korang tahu, cuba komen sikit apa pendapat korang tentang Gunung Padang ni. Aku memang nak tahu gila.